Tanah Kelantan. Serius? Dia ambil tanah Kelantan. UiTM Sri Iskandar. Woo! Macam tu. Siapa sangka pakai api pun boleh buat artwork. Boleh melukis pakai api tu. Crazy. Saya biasa pakai api ni bakar mocun je. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali sekali lagi. Lepas satu-satu no. Hari ni saya nak berdunia sikit lah. Asyik terperam kat rumah je, bosan juga, betul tak? So hari ni kita nak pergi mana? Hari ni saya nak pergi ke UiTM Sri Iskandar. Fun fact Universiti Sri Iskandar adalah universiti lama saya. Tu dia. So dekat sana hari ni mereka ada buat diploma show untuk fine art. So dekat sana nanti kita boleh nampak variety of artwork and macam-macam lagi. Lama dah tak datang UiTM Sri Iskandar ni, dalam beberapa tahun tu rasanya. Jadi jom kita mulakan perjalanan kita. Padahal dah mula dah perjalanan sajalah. Saja nak bagi topik cakap sikit. We arrive. Okey, kita dah sampai di UiTM Sri Iskandar. Sri Iskandar. UiTM Sri Iskandar. Ni depa ada buat jualan-jualan sikit lah. Jom kita pergi selami selongkar kadar-kadar depa. For your information lah, kalau kita buat diploma ni kita kena hasilkan berapa empat Betul. Nombor 1 painting, nombor 2 drawing, drawing, 3 printmaking, making, nombor 4 sculpture. painting. Ni drawing, itu printmaking, sculpture dia keramik. Keramik. Ini boleh pasang. Tak susah belajar. Boleh pasang pula. Ini pekan orang handsome, cantik. Awak punya ke? Dah kering belum? Ada yang dah kena dia sebab. Ini pekan orang handsome saya tu. Psych! Kalau pemilihan subjek matter ni dia kena dekat dengan diri kita ke? Dia kena based on pengalaman kita ke apa? Tajuk dia myself. So Myself. basically dia punya subject matter tu kena relate dengan dia sendiri. Macam saya pilih rokok. Rokok. Sebab rokok ni yang melambangkan diri saya. Main kuat esok rokok lah. Agak Nah, artis dia. Artis main sini. Artis dia main sini. Kenapa awak memilih teh Lipton ni? Diingatkan dekat nenek saya, tapi lama-lama bila saya dah buat ni, saya rasa dia macam kena dengan diri saya. Teh ni kan harian hidup kita kan, macam hari-hari orang minum. Painting tu sebenarnya kan di sebalik dia warna-warni kan. Dia macam warna-warni tu melambangkan senyuman saya, tapi sebenarnya di sebalik senyuman ni ada kesedihan yang tersembunyi. Nur Al-Wani Watikah. Itu dia. Itu dia. Lighting dia. Ni subjek matter dia apa? Candle set. Oh, candle. Yang ada image ni adalah gambar mak. Wow. Jom kita masuk. Okey, betul kita ambil balik. Macam tu je lah. Macam tu je lah. Laili Christina. Itu dia, Laili Christina. Ini subjek matter dia apa? Pedal board. Pedal board. Ni pedal board kat Tasik ni. Sculpture dia tuan-tuan ni pakai apa ni? Paper mache Paper mesh. Jadi kita buat dari kotak telur, surat khabar, main gam, main meshkan dia sekali. Okey. Ini jadi satu keras. So dia ada coating atas finishing pakai apa ada? Finishing dia letak white glue. White glue tu kita tabur ni. Jadi tahan nak. Anak muda kita memang berbakat lah, anak muda kita. Oh ya? Buatkan jap. Oh, boleh pusing. Alright. Okey, boleh naik atas bawah lah. Baik, macam tripod lah ni. Dulu saya selalu main game Gundam ni. Suka pakai Zakuto ni lah. Tak, Zakuto Amurore tau. Kan? Betul yang nama dia? Amurore. Kita player jugalah. Boot tu dia cakap ada 6-7 kat pen, dia punya drawing tu. 6-7. Buat sikit 6-7. Sekali lah. Mata hero. Surprise dia. Hero main lah. Yeah. Ini dalam dia ada apa? Dalam dia rod besi Ada letak foam dalam tu. Sponge kan.
Boleh picit kan? Boleh picit. Lembut lah. Kita akan pergi ke studio seterusnya. Sebelah dah kan? Terubat rindu sikit bila main sini. Keadaan tak berubah pun. Tak berubah pun. Ya. Setelah pun fashion. Ni boleh buat thumbnail thumbnail. I love Sri Iskandar. Lari pula. Banyak yang explore macam maksudnya macam degree punya style. Oh, besar shoot. Besar shoot. Tak perasan tadi. Tak tahu apa. Ikan karin lah. Ikan kare ya. Okey, ni subjek matter dia. Kimi Don selalu tengok dekat ya, Kimi Don, artis muda. Karyanya mana? Karyanya mana? Dekat studio sana. Oh ya ke? Belah mana? Oh, belum lagi lah. Detailing dia tuan-tuan. Crazy. So subjek matter dia apa? Subjek matter dia apa? Dia ni, drawing. Ya. Cabut. Subjek matter. Elemental, kebaya nyonya. Kebayang nyonya. Bahagian-bahagian ni yang jahat dia nampak tu. Allah. Buat slow-mo. Ni dulu pengakap ke apa ni? Pandai ikat ni? Saja, punchline. Kenapa memilih subjek matter kursi ni? Sebab suka duduk? Sebab suka berehat. Oh, sebab suka berehat. Ya lah, betul lah tu. Labu ni banyak sejarah saya dengan labu ni. Kenapa? Dulu subjek matter saya labu juga waktu SEM 1 lah. Satu degree. SEM 1 diploma. Labu bahagian dalam ni yang susah nak buat ni. Musuh terbesar. Susun semua tu belakang, senang. Oh, tak muat. Ya. Buat lelek je. Nope. Ni je. Kali. Makan tepi ni dia hilang. Ya. Jalan. Ini first time budak diploma. Ni ada ni. Zin, okey. Ini ini adalah tentang semua awak dia. Okay, nice. Dia ada drawing, dia ada painting, filmmaking, sculpture. So kalau siapa-siapa nak baca, nak faham pula, senang lah. Sekarang kita akan pergi ke kelas degree pula. Let's go. Katakan gambar. Estate management. EM. Nope. Jalan terbaik. Terima kasih. Beli. Smell. Go smell. Fine Art Sri Iskandar. Bye-bye semua.